Ipin, jangan mula. Upin dan Ipin, inilah dia. Kembas iras itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya. Kami senangi siapa jua. Upin dan Ipin selamanya. Betul-betul. Alkisah Malam Puasa, bahagian 1. Betul-betul, Upin. Ipin, Kalah kau lah. cepatlah. Cepat dah balik. Amboi, seronoknya main. Tak nanti nak balik. Tak nampak dah nak gelap ni. Kejap, Kak, kejap. Nak balik. Tunggu. Nak balik ke? Aku tak main lagi. Nak naik basikal? Nak naik je. Tak boleh. Bet! Apa? Esok main lagi! Tak nak. Esok puasa. Nak pergi bazar Ramadan. Ha? Saya suka. Ipin. Jangan lupa malam ni. Banyaknya makanan. Betul. Sedaplah. Makan cepat. Boleh pergi terawih dengan opah. Cakaplah. Apa? Ih, kau ni takkan tak ingat. Apa bisik-bisik tu? Opah, malam ni terawih. Oh, kita orang tak nak pergi dengan Opah. Habis tu nak pergi dengan siapa? Dengan kawan-kawan. Ihsan, Frizi, Jaji, Mimi. Kau ni. Nampak sangat nak pergi main. Bukan pergi terawih. Bukan. Kita orang nak pergi dengan Ihsan, Frizi, Mail je. Tak boleh. Alah, Kak ni. Kita orang tak nak Opah. Boleh, Opah. Boleh lah. Malam ni je. Boleh kan, Opah? Boleh lah. Yelah. Tapi janji mesti pergi. Nanti lambat. Baik, Opah. Mana Main? Entah. Tinggal je lah. Jangan tinggal dagu. Korang, tengok ni. Aku ada banyak bunga api. Nanti lepas semayang, kita main ya? Yeay! Main sekarang lah. Tapi... Tak apa. Hari ni tak ada murid. Tak rugi pun. Mari. Esok Mori ada ayam goreng. Mak aku buatkan. Itu kalau tak datang rugi. Sedap. Ayam goreng? Jap. Mana ada? Saya pergilah. Pengen ikut je.
Rupanya Opah tak nampak pun tadi. Tak pergi pun. Apa? Tak pergi? Tua punya budak. Upin kata tak payah pergi. Ipin ikut je. Upin pula. Ya, bersama seronok main. Itu tak penting. Yang penting, kenapa tak pergi sembahyang? Dah janji kan? Kan? Jadi kenapa tak pergi? Isan tu. Ajak Dah kita. tu. Jangan nak salahkan orang. Tak baik. Apa-apa pun salahkan diri sendiri. Ingat, kita kena utamakan sembahyang sebelum hal-hal lain. Nak main ke, nak makan ke kemudian. Faham? Faham, Opah. Besok pastikan pergi terawih. Dengan kawan-kawannya, Opah. Boleh kan? Tak boleh. Ayah, hao tong ah. Uncle, are you okay? Oh, okey. Sinilah, Uncle. Ayah, ini basikal lah. Sudah tua. Kena ganti balu. Betul. Hah? Hah? Apa nak kau tunggu? Main pula. Mali tolong Uncle. Banyak ni kelapa. Nak buat apa ni, Uncle? Mali tolong. Baik, Uncle. Yo! Yo! Banyak kelapa. Sini, nak. Ambil ni. Jangan pegang. Ambil. Oh! Marvelous! Penatnya. Haus pula. 2, 3 kura-kura. Hah? Air kelapa sedap juga. Sama-sama. Sedapnya. Hilang haus. Tak sikit. Buat sini. Alah, aku tak minum lagi. Hei, kamu kan puasa. Mana boleh minum? Habislah. Lu punya Tuhan marah. Nasib baik aku tak minum lagi. Fizi batal puasa. Tak ada pahala. Aku lupa lah. Bukan sengaja. Tak apa kan, Isan? Entah. Tak apa kot. Hari-hari pun korang lupa. Termakan aiskrim, termakan kuih, termakan itu, terminum ini. Mana boleh? Batal puasa. Ya lo, puasa mana boleh main-main. Angkat! Stoli, kamu semua puasa ah. Oh, tapi saya tak puasa. Ya, kena hormat kawan yang puasa. Okey, Uncle pergi dulu. Ya. Banyak, Tuan. Malam ni kita ke surau naik basikal nak? Boleh juga. Nak. Seronoknya. Akak tak bagi pergi dengan kawan-kawan. Ingat. Betul. Alah, tak seronoklah korang tak ada. Tanyalah Opah. Mesti boleh punya. Betul tu.
Tak ada. Pun tak ada. Opa, Opa, malam ni kita orang nak pergi surau naik basikal dengan kawan-kawan. Boleh? Yeay! Boleh. Jom. Ipin. Jom. Hai! Cepatlah. Tak boleh. Kak Ros suruh pergi dengan dia. Mana Kak Ros? Ada. Lambat betul. Tengah make up tu. Dah sampai semua. Eloklah sangat. Mari kita pergi terawih sama-sama. Tapi kita orang nak pergi sendiri naik basikal. Boleh ubah. Boleh ubah. Pergilah. Tapi jangan melencong ke tempat lain. Boleh naik basikal. Terima kasih, Opa. Cepat. Aku suka pergi terawih sebab ada murid. Makanan banyak. Sedap pula tu. Salah tu. Kita pergi terawih kena dengan niat yang betul. Betul lah tu, murid. Tak. Opa cakap Kalau niat kita pergi terawih semata-mata kerana iman dan mengharapkan ganjaran dan keredaan dari Allah, maka diampuni. dosa yang lampau. Yelah, itu niat aku nombor 1. Nombor 2, baru murid. Yelah tu. Korang dengar? Insan, aku takut. Kita bagi salam, baca doa, lepas tu sayur laju-laju. Kotor-kotor ni macam mana nak sembahyang? Nak sembahyang, diri, pakaian, tempat, semua kena bersih. Dah tak boleh semayang. Makan je lah. Lapar. Tak sembahyang, tak boleh makan. Jadi macam mana ni? Mari kau atuk. Baik tu.
Hai, nasib baik terjatuh. Kalau tidak... Amboi, seronoknya. Atuk, terima kasih bagikan playcard. Sedap pakai. Sama-sama. Bawa balik basuh. Esok bagi balik kat Atuk. Alah, kena bagi balik ke? Ayam goreng. Ha? Jom. Ha? Nak pergi mana tu? Nak pergi main? Ish, itu je lah yang kau orang tahu. Mari, tolong kemas. Tak ada tapi-tapi. Cepat. Lepas tu boleh balik sama-sama. Atuk, makanan yang lebih ni nak buat apa? Korang bawa balik je lah. Yeay! Terima kasih, Atuk! Upin dan Ipin ragam aslinya. Kau disenangi sampai jumpa. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Ipin, jangan mula. Upin dan Ipin, inilah dia. Kembang seiras itu biasa. Upin dan Ipin ragam aslinya. Kau disenangi siapa jumpa. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Alkisah Hari Raya. Bahagian 1. Mana budak-budak ni? Tak baik lagi. Mesti sibuk main. Kejap lagi baliklah tu. Assalamualaikum. Dah balik pun. Kak, buka pintu. Akak, cepatlah. Tak nak. Korang duduk kat luar. Balik lambat lagi. Padan muka. Apa ni, Ros? Buka cepat. Nah, makanan untuk sahur. Jangan lupa masak peti ais. Nanti basi. Macam hari tu. Ingat. Kenapa lambat balik? Kita orang tolong atuk kemas-kemas. Lagipun kan lupa, kita orang semain penuh tadi. 20 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Hebat kan? Yelah tu. Entah-entah tak semayang. Ini apa hal pula pakai kain? Mana seluar? Oh, dalam ni. Seluar dah kotor kena selut. Tolong basuh ya. Amboi. Nak, macam mana boleh kena selut? Akak dengan Opa jalan elok je. Tak ada pun selut. Korang ikut jalan mana? Kita orang ikut jalan jauh. Yang ada pokok kelapa condong tu. Kat situlah kena selut. Sebab kita orang terkejut. Dengar bunyi. Oh, mak kau. Apa ni, Ros? Macam tu lah Ipin jadi tadi. Dia takut hantu. Kau pun sama? Apa nak takut? Bulan Ramadan mana ada hantu jemalang? Semua dah kena ikat. Yang jadi hantu tu korang. Bukan kita orang. Akak. Buah punya budak. Ros, Atuk. Ha? Atuk nak ke mana? Surau. Nak ikut? Tak nak. Kita orang nak pergi main. Kalau main tu, jangan lupa waktu semayang. Semayang tu wajib.
Sembahyang wajib? Apa tu? Yang kau sembahyang 5 kali sehari itulah. Oh, itu sembahyang 5 waktu. Subuh, Zuhur, apa lagi Upin? Kau ni, itu pun tak ingat. Asar, Maghrib, Isyak. Pandai. Sembahyang 5 waktu tu, itulah sembahyang wajib. Jadi, sembahyang yang lain tu apa? Itu semua sembahyang sunat. Bersunat Ipin tahulah. Tapi sembahyang sunat. Sembahyang sunat tu tak buat tak apa. Tapi kalau dibuat, dapat pahala. Sembahyang wajib pula kena buat. Kalau tak buat, berdosa. Faham? Lah, dah lambat. Ini semua korang punya pasal. Awak, tumpang. Atuk, kain pegang. Ambil aje lah. Terima kasih, Atuk. Apa hal ni? Sejuknya. Kalau dapat minum air batu, lagi sedap. Ros, tak baik buat macam tu. Adik-adik kau tu kan puasa. Siapa suruh diorang tengok? Hai, dah. Upin, Ipin, siap cepat. Lepas tu pergi mengaji. Opa, hari ni panaslah. Boleh ponting? Ha? Dengar sini. Bulan Ramadan datang setahun sekali je. Masa ni lah orang berlumba-lumba nak buat amal ibadat banyak-banyak. Mereka sembahyang, mengaji. Sebab pahalanya berganda-ganda. Jadi jangan persia-siakan. Dengar tu. Cepat siap. Yelah. Kau tu Purus, kalau tak puasa jangan tunjuk-tunjuk sangat. Kesian diorang. Nak mana tu? Mari ni. Mari. Nak pergi mana? Pergi rumah Abang Saleh. Nak ikut? Dah jumpa. Kau jadi pula. Jom. Tak nak main dah. Jom kita ikut akak. Jom. Cantiknya. Mestilah. Jari jemari Saleh yang jahit. Boleh tak duduk diam-diam? Boleh. Saleh, ambil tepahan lagi ke? Ambil. Rezeki jangan ditolak. Nah. Kain hijau untuk baju kurung opah. Yang dua lagi tu untuk baju Melayu Upin Ipin. Cantik kan kau? Untuk kau tak ada?
Sedang di hari raya baru bergaya. Akak, nak ni? Ipin pernah. Amboi. Suka hati je minta. Tak boleh. Mahal. Alah, akak ni. Cantik kan? Cantik. Tapi kalau akak yang pakai... tak cantik. Cantik lah. Kau apa tahu? Beli. Kau beli? Mahal tu. Akak ni. Nak ke surau ke? Awalnya. Atuk nak kena kutip zakat. Kan dah nak raya. Nak ikut marilah. Boleh juga. Tukar baju dulu. Jumpa di surau nanti. Satu. Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam. Alah, ingat nak naik motor. Rum, rum. Amin. Amin. Ni resit dan duit baki. Terima kasih. Pakcik, Ha? duit ni saya sedekah pada pakcik. Halal. Ya. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Pergi dulu ya. Ya. Sila. Kupang korang. Tak apa tu. Kita orang ikhlas. Nak ke tak nak? Nak. Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Oh, 100. Dah cukup ni. Bolehlah kita beli. Beli apa? Adalah. Rahsia. Banyaknya. Mana dapat? Atuk bagi. Sebab kita orang selalu tolong dia. Apa kan, Opa? Tak apa. Rezeki jangan ditolak. Ipin, mari bagi duit ni pada akak. Mari. Baik-baik. Opa, ini ketupat apa? Ketupat bawang. Ini? Ketupat palas. Yang ini? Entah. Ketupat tak jadi. Akak buat. Pergilah main jauh-jauh. Kacau je. Dah sampai. Kenapa dengan akak? Kejap. Tutup terus. Ya saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Opa, pandang sini. Hai, Ros. Tak siap-siap ke lagi? Oh, lama betul. Penat kita
pula. Ish. Dah siap dah. Hai, kenapa tak pakai baju baru yang mahal tu? Belum nak pakai lagi, Opa. Tak muat lah tu. Ish, diamlah. Nanti kau minta maaf, akan tak nak maafkan. Ya ke tak muat? Bukan tak muat. Baju tu kecil. Badan muka. Itulah. Patutnya tempah je dengan Saleh. Tengok baju Opah. Cantik dia jahit. Muat je. Cantik. Opa pakai apa pun cantik. Cucu Opah pun comel. Meh, ambil gambar. Waalaikumsalam. Hai. Selamat Hari Raya, Pak. Selamat Hari Raya. Masuk. Selamat Hari Raya. Hai, Saleh pun ada. Ada. Mari makan. Yeay, makan! Aku nak semua. Petang nanti kita tengok wayang nak? Abang belanja. Pukul berapa dah ni? Dah lambat. Apa dia orang buat ni? Ai? Kata nak tengok wayang. Tak pergi lagi ke? Nak pergilah ni. Tunggu Upin dengan Ipin. Lambat betul. Apa dia orang Upin! Ipin! Cepat! Kawan-kawan dah tunggu. Ya. Hai. Maaf lambat. Jom kita pergi. Jeng jeng jeng. Seluar gengsi. Kami Hari Raya. Baru bergaya. Wah, saya suka. Ada. Aku pun nak. Mesti suruh Daddy beli ni. Cepetan yuk. Nanti Abang Saleh nunggu loh. Ayo Mimi. Jomlah cepat. Kesian. Dah tak ada gaya. Mau nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu nggak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambiar, Bet. Apa?
Wis kebacut ambyar. Ambyar kaya ngene. Ning apa kowe tega nyeksa aku kaya ngene? Ambyar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan... Yo, ternyata papamu... Aduh, pada kemana sih ikannya? Apalagi pada mogok berenang. Sotoy lu. Ikan-ikan lagi pada kumpul nonton bola di alun-alun. Lu kok nggak ikut? Ya, nanti gue mau olahraga. Nanti jadi ateis. Itu atletis sempak. Bentar. Emang ikan bisa main bola? Kan nggak punya kaki. Loh kok jalan? Gimana bisa dapat ikan? Mau dibantu dapat ikan banyak? Mau. Nih, pakai alat penemuan baru gua. Wadidaw, Mamang. Alat ini... Oke. Semoga berhasil, Bim. Aduh, maaf. Iya. Wow. Anjay. Gua dapat ikan dong. BTW, kok bisa sih dari WC keluar banyak ikan? Tarik Bambagyo, asik nih. Yo, Bim. Asik nih.